Hey guys, saya buat video lagi. Ni sikit lagi nak tamat. Sebab tinggal 2 karakter saja. Atromai Hayata Yamni dengan Jack. Habis tu tamat. Okey, lawan kita sama. Tapi kalau kita dia Ya, sepak. Aduh, tumbuk sepak. Okey. Dia nak bangun, kita tembak dia. Spesium. Kalah. Target kita 10. Sebab rasa video semalam tu saya bukan video hari tu rasa saya dapat kalahkan 9 kaiju. Ni kena 10. Kalau tak boleh kita cuba kat Jack. Entahlah boleh buat 2 karakter. Entahlah boleh main 2 karakter sekaligus ke atau tak. Okay, lalu kita je. Ya. Tak dapat nak serang. Ya, langgar. Okey, elak. Ya, perisai. Spesium. Menang. Okey, kita speedrun. Kalau boleh dapat 10 ke tak. Okey, kita lawan dia Gubila. Okey. Sepak. Ya. Tumbuk. Sepak. Ya, tembak. Okey. Kaiju ketiga kita dapat. Meletup. Okey. Kita tolong siapa pula seterusnya. Okey, Skydot. Okey. Ya. Sepak dia. Tak jatuh, baru jatuh. Tadi ingatkan dia tebal sampai tak boleh jatuh. Apa memang gaya jatuh dia jatuh. Okey. Tembak. Okey, boleh. Boleh. Yes, benar. Dan dia lah tidur. Dia tidur. Okay, dalam baltan. Tak ada nak tak sepak. Ui, terpijak rumah. Kena tembak. Aduh, baltan memang menyusahkan. Kita buat satu atromen saja. Dan tak tahu besok saya boleh buat video guna Jack ke tak. Okey. Sebab rasa saya tak sempat kot. Tak sempat buat video. Aduh. Okey. Ya, terbang. Ya, mati sampai terbang. Ya, dia mati sampai terbang. Okey, takong sini. Wah. Sepak. Pukul sepak. Okey. Tembak. Mati pun. Kaiju ke-6.
Oh, kita lawan siapa? Lawan kita siapa? Seterusnya adalah dragon orang hijau. Wah, kita jatuhkan dia. Ya. Sepak. Kita bagi full sebab nanti kalau full boleh lama sikit serangan dia tu. Dulu macam ni, dia kan ambil dari garis sini. Jadi nak bagi lagi lama kita sampai penuh macam tu, bagi damage dia sakit. Okey, kaiju ke-7. Saya boleh buat video tu hanya sampai 15 minit je. Kalau lebih daripada tu saya dah tak boleh buat video. Terpaksa lah. Kalau nak buat video guna Tommy Jack pun rasa tak sempat. Okey, lawan kita Zeton. Tak kena. Dah agak. Tembak dia. Bye bye. Oh, masih ada nyawa sikit lagi. Okey, sini. Tak kena. Ya. Aduh, entah boleh ke tak. Aduh. Ya, ni pun cukup. Kita kena cepat sikit. Aduh. Kaiju ke-8. Okey. Kita boleh dapat 10 kaiju rasanya. Semoga boleh. Okey, ni rasa boleh. Alien Knuckle. Ui. Tadi Ultraman dapat elak. Ya. Okey. Dia buat apa pula tu? Berdiri je. Kalah lah macam ni kalau berdiri. Yeay. Kaiju ke-9. Dan boom. Kita lawan dia. Okey, cancel kuasa dia bagi tak boleh keluarkan serangan api dia. Okey. Hop, cancel, tak boleh tembak api. Sepak. Yang kau tahu nak sembuhkan api je. Okey, 10 kaiju. Yeah, kita akan dapat 10 kaiju. Yeah. Kita dapat kaiju ke-10. Okey, kita dah sampai target ke-10. Okey, bagus. Ni susah sikit. Bintang laut ni. Ada. Dia lah. Ya, tumbuk dia. Sepak dia. Alamak. Kaiju ke-11. Okey. Meletup. Kita lawan dia bemular. Tapi rasa dah tak sempat dah ni. Okey. Okey. Ya. Lah, tak sempat.
Batroman kita tengok kita dapat berapa. Satu kemular. Keju kedua kita Aboras. Keju ketiga kita Gobila. Keju keempat kita Skydon. Keju kelima kita Baltan. Okey, keju keenam kita Takong. Ketujuh Dragon. Keempat Zeton. Tak tahu lah. Saya tak tahu dah berapa. Okey, 11 dengan Pestar. Okey, tamat. Bukan tamat. Tinggal satu karakter lagi. Okeylah guys, bye.